Memang peningkatan yang drastik lah. Memang saya pun tak sangka bulan ni boleh cecah 3 tan. Okey, nama saya Muhammad Zailani. Saya berumur 56 tahun dan saya sekarang berada di Kampung Semasih, Muar Johor. Ni sawit ni ada 2 ekar. Ini adalah tanah peninggalan orang tua saya. Sebelum ni ditinggalkan dan tidak dibaja. Jadi selepas saya ambil alih, saya menggunakan baja biasa. Tapi hasilnya tiap-tiap bulan lebih kurang 7 hingga 800. Bermakna tak cukup satu tanah. Maknanya 1 ekar tak sampai berapa 500 kilo. Mungkin 400 kilo macam tu je lah. Selama dekat setahun tu macam tu saja. Jadi selepas tu saya menggunakan Malay Group. Alhamdulillah, saya hasil yang bulan pertama tu saya dapat RM 1500, lebih kurang hampir 2 tan lah. Dan bulan seterusnya masih sama, lebih kurang 2 tan. Dan bulan yang ni lah, yang terakhir ni, saya dapat 3 tan. Maknanya memang peningkatan yang banyak lah, dan memang saya puas hati lah menggunakan Malay Group. Kalau tan tu makna dulu dalam 700 kilo, sekarang dah 3 tan. Yang terakhir 3 tan lah, 3.2 dia, 3.2 tan untuk 2 ekar. Memang peningkatan yang drastik lah. Memang saya pun tak sangka bulan ni boleh cecah 3 tan. Saya agak-agak mungkin sebab patutnya 3 bulan kita dah mula baja balik kan. Jadi mungkin saya ingat hasilnya akan menurun. Tapi alhamdulillah masih naik lagi. Yang tertinggi lah ni 3 tan. Ni yang saya mula-mula beli ni. Dia paket 1 kilo. Penggunaannya 1 kilo ni untuk 2 batang pokok. Yang ni saya gunakan, saya beli satu ni, saya gunakan untuk 5 bulan. Jadi setiap bulan kita spray lah di batang pokok. Saya memang komen lah untuk pekebun sawit di luar sana untuk menggunakan Malay Group. Memang tuan-tuan akan puas hati lah. Memang power lah, memang padu lah. Pada pekebun, saya cadangkan cubalah Malay Group ni kan, tengok hasilnya sendiri. Sebab saya dah dapat hasil kan. Jadi anda kena cubalah. Memang puas hati. Malay Group booster tanaman anda.